Okay, Assalamualaikum. Lama aku tak buat video ni Tak ada saja je aku nak cerita pasal Saga FLX 2016 ni. Kita nak pakai tahun 2025. Boleh pakai lagi ke tak boleh pakai ke? Kena jual ke kena buang ke macam mana? Okay, jomlah. Bagi aku 2016 Saga FLX ni masih boleh pakai lah untuk tahun 2025. Dan tahun depan dah 2026. Siapa yang tengok video ni, tengoklah. Kalau masih tengok tahun 2025, mana tahun depan. Kalau dah tengok pada video, kalau jumpa video ni tahun 2026, maknanya video ni dah lama lah. Okay. Bagi aku, dengan rakyat Marhain, kalau keluarga tak besar, masih boleh pakai dengan syarat sepanjang pemilikan kereta ni kau jagalah daripada awal sehingga sekarang lah. Kalau kau tak jaga, kau memang rasa tak nak pakai dah. Sebab enjin, CVT tu memang ialah mendatangkan masalah yang melibatkan kos yang agak besar. Untuk aku sendiri, Alhamdulillah boleh pakai. Setakat ni kereta bergerak tanpa ada masalah. Isu yang besar yang makan ribu-ribu tu ada. Tapi bukan sampai tahap kereta tu kena sadai, tak boleh gerak. Kereta masih hidup, masih boleh gerak, cuma dia ada isu sikit lah yang terpaksa habis ribu-ribu. Tapi apapun, aku bukan nak cerita yang tu. Aku nak cerita tentang apa cadangan akulah untuk kita tambah baik, untuk kita guna dengan kata yang selesa lah. Nak kata selesa macam kereta baru tu memang tak lah kan. Selesa untuk kategori Saga, pada masa yang sama minimalis dan tidak menyerabutkan mata, tidak mudah bosan. Dan kalau korang berminat untuk dapatkan barang-barang yang aku share ni, korang boleh tekan link yang aku sediakan kat bawah. Okey, jom kita mula dengan steering. Okey, steering macam biasalah. Kalau video yang sebelum ni aku ada cerita juga. Okey, guna steering cover yang jenis jahit guna steering cover yang jenis jahit. Ambil yang ni, macam ni. Yang separuh macam ni, separuh macam ni. Memang selesa, memang tahan lama. Setakat ni terkena nak kunci sikit-sikit tu tidak tercalar, tidak terkoyak lagi lah. Ni dah berapa tahun ni pakai ni. Lasak jugalah. 2 orang pemandu. Tapi setakat ni Alhamdulillah. Setakat ni okey. Dia bergantung pada jahitan korang. Kalau jahitan korang tu profesional, lagi tahan lama lah. Lagi cantik. Tapi bagi aku, yang amatur ni tak nampak pun kecacatan. Rasa puas hati tengok dia bentuk. Dia bukan yang full, tapi dia masih yang universal. Tapi tengok dia boleh membentuk. Tak nampak dia sebab cahaya kan. Tengok, boleh lah, boleh. Lagi-lagi kalau korang ambil yang semua hitam, memang nampak macam dia ni satu unit. Kalau yang ambil yang benang merah tu memang nampak sporty. Tapi bagi aku tak kena dengan tema keseluruhan kereta lah. Sebab bahagian lain mana ada warna merah-merah kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, korang boleh ambil ni bantal kepala ni, brand Awesome. Supportive kepada tengkuk korang. Dia tidaklah terasa kepala tu terpaksa nak letak kat belakang sangat. Okay, tengok, nak cuci pun mudah. Naik belakang ni ada zip. Belakang ni ada zip untuk korang buka. Tu zip, buka, basuh. Okay, yang ketiga, korang boleh ambil ni sunshade. Sunshade ni, okay, tu dah koyak sikit lama dah pakai. Tapi tak ada masalah, boleh pakai. Keempat-empat pintu. Okay, sunshade. Kemudian korang boleh ambil cermin kecil kat tepi tu. Nampak tak? Okay, cermin kecil kat tepi tu untuk membantu korang reverse. Nanti link aku letakkan pada description. Lagi korang boleh ambil ni zaman sekarang pakai Android player kan. Ni Android player 9 inci. Dan korang ambil casing yang mendongak sedikit. Dia ada casing yang lurus macam ni Yang ni casing yang mendongak sikit, jadi lebih ergonomik lah. Kepada korang nak tengok maps ke, nak tengok video ke, nak dengar, nak tukar-tukar navigation lagu ke, dia lebih ergonomik. Maaf video kurang jelas. Okay, specs benda ni korang boleh sendiri lah. Aku letak yang aku punya.
Nanti korang carilah yang mana sesuai dengan bajet korang dan kegunaan korang. Lagi korang boleh ambil ni armrest. Yang ni MSD style. Yang ni ada berapa USB? 3 depan. Belakang ada 4. Belakang ada 4. Mana? 1, 2, kiri 2, kanan 2. Aku dah letak lampu kat sini. Okey. Jadi 7 USB. Lepas tu dia bagi wayar sekali untuk sambungan dengan yang depan. Sambung kat sini. Lepas tu yang ni bukan ni. Yang ni dah barang dah ni. Okey, lepas tu dia akan ada ni lah. Akan ada dah power kat sini. Okey, yang ni MSD style. Dia buka macam ni. Dia buka macam tu. Ada berkubang-kubang kat dalam Okey. Dia punya dalam tu taklah dalam mana, adalah dalam boleh tenggelam lah tangan korang. Boleh tenggelam tangan sampai sini. Sampai knuckle ni. Boleh lah. Boleh lah. Untuk handphone, charger. Tengok aku letak macam-macam ni. Deodorant pun ada dalam ni. Okey. Nak buka satu boleh, nak buka dua boleh. Memang tu. Lagi satu, yang ni dia besar. Kalau yang sebelum ni aku pakai yang angkat daripada depan tu, dia kurus sikit. Dia macam ada gap yang banyak sikit daripada tepi, daripada kerusi. Yang ni lebih gemuk, lebih lebar. Macam dia boleh support daripada tepi lah. Okay. Kurang lah goyang tu. Nampak lagi kemas lah. Okay. Lagi korang boleh ambil ni. Getah pelapik tray kat celah-celah ni. Ambil yang warna yang relax-relax je. Kalau ambil yang warna pelik-pelik kita cepat boring kan. Ambil yang warna macam ni. Macam kereta aku kebetulan warna putih. Jadi aku ambil warna putih. Dan yang warna putih ni istimewa dia, dia warna jadi cerah. Lepas kena cahaya matahari dia macam ada luminous sikit lah. Tapi kejap je lah, bukan lama. Okay. Tu link korang ambil kat description. Okay, lagi korang boleh ambil ni visor pintu. Yang ni cantik dia kemas. Tengok ni, dia ada garisan lekuk kat sini, menunjukkan dia sama dengan garisan asal pintu. Aku beli sebelum ni yang tak ada garisan, macam susah untuk kita setting. Ni bila ada lekuk macam ni, kita tahulah sini tempat letak dia. Jadi kita kena tarik letak sampai atas ni. Supaya lagi kemas. Okey, semestinya bila kau dah pakai Android player, takkan kau tak pasang reverse camera kan. Okey, reverse camera ni aku beli asing daripada kedai lain. Jadi link aku letak pada description. Kamera ni memang terang waktu malam, dia ada night vision. Angle dia pun luas. Nanti kau tengoklah. Aku letak kat link. Memang puas hati pakai kamera ni, walaupun harga dia memang sangat-sangat murah tapi berbaloi. Okey, untuk bahagian bonet korang boleh letakkan benda ni. Tray yang TPE juga, keras. Dia sangat-sangat melindungi korang punya kapet asal lah. Dia full sampai ke depan. Boleh pakai. Dan akhir sekali, korang boleh pakai cover kunci ni lah. Cover kunci ni. Sekejap. Okey. Tak boleh zoom Okey. Ni cover kunci silikon. Okey, ni cover kunci untuk melindungi kunci korang daripada pecah, jatuh, atau tercalar lah. Macam-macam warna ada. Nanti link aku letakkan kat bawah juga. Ni dah lama dah ni pakai ni. Tu yang jadi macam tu. Kalau korang beli banyak lah, harganya pun murah je. Okay, aku rasa setakat tu je video untuk kali ni. Korang support lah aku di platform Orange. Jumpa lagi dalam video seterusnya.